5 sebab kenapa kedai Aceh di Malaysia berjaya. Tidak dinafikan, kedai Aceh yang diusahakan warga asing Indonesia sudah bercambah bukan sahaja di sekitar Lembah Klang tetapi juga melibatkan beberapa kawasan lain seluruh Malaysia. Persoalan bagaimana kedai Aceh boleh beroperasi tanpa sebarang dokumen yang sah menimbulkan pertanyaan dalam kalangan masyarakat tempatan. Satu ketika dahulu kedai Aceh hanyalah sebuah kedai kecil tetapi kini sudah bercambah menjadi besar dan ada yang sudah memiliki 3 lot kedai. Berikut merupakan 5 sebab mengapa kedai Aceh boleh kekal dalam komuniti dan semakin berkembang hari demi hari. Nombor 5. Barangan basah segar. Tidak hanya menjual barangan kering, kedai Aceh juga menjual barangan basah seperti ikan, sayur dan sebagainya. Malah kedai Aceh seakan mempunyai link bekalan untuk mendapatkan barangan basah yang segar. Daripada pergi ke pasar besar, lebih baik orang ramai memilih untuk pergi ke kedai Aceh yang lebih dekat dengan rumah mereka. Nombor 4. Boleh dapat diskaun. Satu kelebihan yang dimiliki oleh kedai Aceh ialah mereka tidak mempunyai sistem jual beli yang ketat melibatkan pembeli. Sebagai contoh, jika pembeli tidak mempunyai wang kecil terutamanya shilling, peniaga kedai Aceh boleh menghalalkan duit yang tidak cukup itu. Perkara itu menurut pengguna menjadi satu daripada daya tarikan untuk mereka pergi ke kedai Aceh kerana tidak perlu berhadapan hal remeh seperti tidak mempunyai wang kecil dan sebagainya. Kadangkala boleh berhutang pula. Nombor 3. Mudah dan cepat. Kebanyakan kedai Aceh mensasarkan kawasan perumahan sebagai ruang untuk mereka beroperasi. Ini menjadikan komuniti terdekat akan menjadikan kedai Aceh sebagai penyelesaian segera mereka untuk mendapatkan barangan daripada pergi ke pasar raya yang besar. Malah ada pengguna motosikal yang tidak turun daripada kenderaan mereka dan sekadar memesan apa barangan yang diinginkan. Nombor 2. Harga munasabah. Seorang pelanggan mengakui ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, harga barangan termasuk di kedai Aceh juga naik. Namun, perkara itu dianggap normal dan kini, harga yang ditawarkan sudah jauh lebih rendah berbanding ketika PKP. Walaupun ada barangan yang boleh dikatakan sedikit tinggi berbanding pasar raya besar, tapi bila kedai Aceh yang dekat tetap menjadi pilihan berbanding terpaksa pergi jauh untuk mendapatkan harga murah. Nombor 1. Jual rokok Indonesia. Perkara ini banyak dinyatakan oleh pengguna kerana kebanyakan kedai Aceh menjual barangan Indonesia terutamanya rokok. Perkara ini membuatkan ramai perokok tegar menjadikan kedai Aceh sebagai sasaran untuk mendapatkan rokok Indonesia. Selain itu, banyak barangan Indonesia seperti jamu juga dijual di kedai Aceh yang menjadi daya tarikan pelanggan khususnya kaum Melayu untuk ke sana. Pada masa sama, penguatkuasaan yang longgar juga dilihat antara faktor mengapa kedai Aceh semakin berleluasa ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Itulah tadi 5 sebab kenapa kedai Aceh sangat berjaya dan disokong padu oleh rakyat tempatan. Bila ada permintaan adalah bekalan. Orang Aceh memang nampak peluang ini yang terbuka luas untuk mereka terus berjaya di Malaysia.